Tak seka nak buat mini kari pak ni tak payah pun. Hanya perlu sedia 3-4 bahagian je untuk buat. Okey, jom. Sediakan bekah, masukkan gandum. Sekatil ni agak-agak jadeh. Panaskan minyak dengan margarin biar betul-betul panas. Masukkan margarin dengan minyak tadi dalam gandum. Untuk kocah masa ni, guna sudu dulu deh. Bila agak suwe, boleh guna tangan untuk kami adunan ni. Kami sampai jadi serupa sebut roti. Sediakan air dan garam. Lepas tu masukkan ke dalam adunan tadi. Gaul sebati. Setelah sebati, perak dalam masa 30 minit. Ni hasil selepas perak 30 minit. Lepas tu bolehlah cana-cana untuk buat kari pak mini. Awak jangan cana tebal sangat. Buat nipis-nipis je deh. Bagus tak je rangut-rangut gitu. Lepas tu dekat dari acuveria, bubur serunding. Ikutlah serunding ke serunding daging ke. Saya guna serunding ke. Lepas tu kak, jadi dah. Lepas tu awak buat sampai siap semua, bolehlah goreng. Goreng minyak panas deh. Panas minyak dulu baru boleh goreng. Jangan guna minyak tak panas masa goreng. Takutnya serat minyak. Ni hasil masa duk goreng lah ni. Tengok kulit dia tu gelembung-gelembung molek dah, kerutu-kerutu. Maksudnya kulit kita ni jadi. Tengok hasil selepas masuk comel molek deh. Kulit nipis, isi banyak, iti banyak. Bila kita buat diri ni, ikut kita nak buat iti cuma mana. Apa nak resepi iti cepat dan mudah, sila komen deh. Nanti saya kongsi.